Hai guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Bertemu kita lagi di vlog bercerita pasal motor. Okey, untuk hari ni kita ada lampu terbaru. Lampu terbaru untuk X-Max V2 So sebelum ni kita banyak tahu pasal lampu ni lah, RGB light untuk V2. Dah terlalu ramai sangat pakai RGB light ni. So ada keluaran terbaru lampu untuk X-Max V2. V1 minta maaf, V1 tak ada. So ini untuk V2. Nampak tak logo X? Nampak ada logo X. Berguna apa? X-Max. Okey, saya show sikit lampu ni. Bahagian macam mana dia menyala, signal macam mana, lampu stay, lampu on kunci. Okey, ready. Lampu starting dia, nampak tak? Starting dia, pergerakan dia. Lagi sekali bang, starting. Lagi sekali starting. Ni off. Lampu starting dia. Ngam ke tak ngam? Mantap ni lampu stay. Lampu on kunci macam ni rupa dia. Macam ni lah dia menyala. Okay, so next kita bagi lampu brake. See, lampu brake dia. Kita tekan brake, merah dia terang, merah dia pekat. Okay, signal tengah stay merah, X dia merah. Okay, clear. Nice kan? Nice signal. Tadi sebelah kanan, ni sebelah kiri pula. Sama juga. Ada merah bahagian X dia. Lampu kunci. Ni lampu nak off. See, merah dia punya X tadi bergedik-gedik, off. Okay, nice tak nice? So untuk mendapatkan lampu ni, boleh roger-roger kita Harga boleh PM tepi. Tapi untuk malam ni lah yang ada, sebab kita tengah online juga, 850. Tapi untuk next day, harga dia kita akan bagi harga asal lah. Nak tahu harga asal, PM kita. Mana tahu boleh dapat harga jackpot juga. Okay, terbaik.